Ketiadaan kelibat pemain sayap berbakat Johor Darul Ta'zim, JDT, Arif Aiman di kem latihan skuad Harimau Malaya telah mencetuskan tanda tanya. Ketika ini, skuad Harimau Malaya Kendalian Petir Klamovski sedang giat melakukan persiapan dan menjalani kem latihan di Johor Bahru menjelang aksi pertama kelayakan Piala Asia 2027. Kem latihan yang bermula pada Isnin dilihat berjalan dengan lancar dan baik apabila kelihatan rata-rata pemain berusaha menyesuaikan diri dengan gaya permainan yang dibawa oleh Klamovski. Apa yang menarik perhatian adalah keberadaan pembantu jurulatih JDT, Aidil Zafwan dan penjaga gol muda berbakat, Christian Abad yang dikesan menyertai latihan sejak hari pertama. Walau bagaimanapun, sepanjang 2 hari kem berlangsung, tidak kelihatan kelibat Arif Aiman di sesi latihan tak kala masa semakin suntuk buat pasukan negara sebelum turun dalam aksi pertama. Seorang bekas pemain Barcelona dikabarkan bakal menggalas peranan sebagai ketua pegawai eksekutif, CEO, sebuah pasukan Liga Malaysia, Liga M. Figura yang dimaksudkan ialah Luis Garcia. Menurut wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, sebuah pasukan Liga M yang tidak dinamakan bakal menjadi destinasi legenda Liverpool itu. Dari Sepanyol ke Malaysia, bekas pemain sensasi Liverpool Luis Garcia bakal menjadi CEO sebuah pasukan Liga Malaysia, katanya di X. Garcia, 46, cukup dikenali peminat bola sepak terutama di Malaysia. Semasa bersama Liverpool, beliau membantu pasukan itu muncul juara Liga Juara-Juara UEFA, UCL, dan The Emirates FA Cup. Garcia juga dilihat cukup arif dengan bola sepak Asia. Ini kerana beliau pernah beraksi untuk kelab India, Atletico de Kolkata dan kelab A-League. Bek tengah KL City FC, Giancarlo Garifuoco mengakui beliau amat bersyukur kerana memilih berhijrah ke Malaysia. Sejak menyertai The City Boys pada 2021, Garifuoco menikmati pengalaman berharga bersama pasukan itu. Beliau bukan saja membantu KL City muncul juara Piala Malaysia 2021. Malah, Garifuoco turut membantu The City Boys mara ke final Piala AFC 2022 dan Piala FA 2023. Atas sebab itu, bekas pemain remaja Tottenham Hotspur itu cukup bersyukur kerana memilih berpindah ke Malaysia. Semua, saya hanya mahu mengucapkan terima kasih. 5 tahun terakhir ini cukup menakjubkan dan saya tahu terdapat banyak lagi perkara indah dalam masa depan saya dan saya amat berterima kasih kepada anda semua, katanya di Instagram Story.